Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam Ramadan yang istimewa. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, ada suatu ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid bahawa di kalangan Bani Israel itu terdapat seorang lelaki yang suka beribadat pada malamnya sehingga ke pagi dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala pada siang harinya, yang mana amalan ini dilaksanakan berterusan sepanjang 1000 bulan. Maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat kagum dan teruja akan kisah tersebut, bersemangat akan berita yang mereka disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat daripada surah Al-Qadar ayat 1 hingga ayat yang ketiga, yang mana menegaskan bahawa dikurniakan satu malam yang bernama Lailatul Qadar lebih baik daripada amal 1000 bulan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Sadaqallahul azim. Ini adalah khabar berita gembira, berita yang baik, bahkan peluang yang istimewa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya bulan Ramadan ini tidak kira waktu, malam ataupun pagi, tengah hari, petang, tanpa kira di mana pun, tetap kita dikurniakan pahala berlipat kali ganda jika kita melakukan amal ibadat, amal yang baik, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini pula alhamdulillah kita ditambah lagi dengan kurniaan malam Al-Qadar, maka ia menjadikan Ramadan kita peluang yang amat luas untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Malam tersebut malaikat yang sangat banyak, yang sangat ramai turun ke bumi ini, melimpahi langit, memenuhi ruang bumi dan menemani orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala walau seketika, yang mana ianya adalah suatu peluang yang amat besar ganjaran yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga bila malam Lailatul Qadar ini, qaulullah ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera, Allah mengatakan bahawa malam itu sangat sejahtera, tenang, aman, sehingga ke akhirnya dikurniakan malam Al-Qadar ini. Di hujungnya adalah terbitnya fajar, waktu sahur sehinggalah kita terbitnya fajar, itu adalah yang terakhir. Apa yang perlu kita lakukan untuk malam Al-Qadar ini? Jikalau orang memberi hadiah kepada kita, istimewa tidak istimewa itu kita yang menilai secara mudahnya. Jikalau kita menyatakan bahawa itu adalah istimewa buat kita, maka kita menyambutnya dengan cara yang hormat, maka kita menyambutnya dengan bersungguh-sungguh, kita menyambutnya dengan baik sekali. Mari kita lihat apa yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nyatakan, yang mana beliau sendiri bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah. Dia bertanya kepada suaminya tapi dengan menggelarkan Rasulullah kerana ia penghormatan yang tinggi. Wahai Rasulullah, jika saya bertemu dengan malam Al-Qadar, maka apa yang sepatutnya saya lakukan? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah, juga kepada kita, pedoman buat kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kamu Maha Pengampun, tuhibbul afwa, yang amat sukakan keampunan, sukakan mengampunkan, amat suka mengampunkan, maka berikanlah kami keampunan, berikanlah kepadaku keampunan. Ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi, yang mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara-cara kita meraihkan, cara-cara kita menyantuni malam Al-Qadar. Mudah-mudahan dengan doa tersebut kita dijauhkan daripada azab api neraka, yang mana kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala perbuatan maksiat, segala kesalahan yang kecil yang besar. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, sahabat sekalian, insya-Allah kita laksanakan, amalkan doa ini sepanjang malam. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.